Kompilasi fakta Boboiboy Baraju. Nombor 1. Di planet Baraju, kaum batu api dan kaum ais batu sama-sama merupakan makhluk batu elemental yang kuat. Mungkinkah dalam dunia Boboiboy ini wujudnya variasi kaum batu elemental yang lain dengan berbagai rupa dan warna? Pastinya menarik, sama seperti golem tanah Boboiboy yang boleh digabungkan dengan elemen-elemen lain. Nombor 2. Boboiboy sopan boleh menukarkan kerisnya menjadi kipas tangan. Sebagai fusion yang ada menggunakan elemen angin taufan, tidak hairanlah jika dia menggunakan senjata yang sama dengan pemilik asal kuasa beliung, iaitu Kupu Teri. Selain Boboiboy sopan dan Kupu Teri, Mekamato pun ada menggunakan kipas dalam transformasinya sebagai Mecha Fan. Tapi kipasnya lain sikit, jenis elektronik dan melekat pada badan. Nombor 3. Boboiboy sopan mempunyai banyak persamaan dengan bapanya Mekamato. Sama-sama sebagai superhero merangkap pendekar Nusantara yang menggunakan kemahiran seni silat, di mana langkah-langkah jurus mereka kelihatan sangat efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga. Pada masa yang sama, kedua-duanya pernah menggunakan keris tenaga sebagai senjata pilihan mereka. Nombor 4. Seperti mana setiap transformasi yang melibatkan elemen cahaya, Boboiboy sopan juga boleh bergerak laju sekelip mata. Sebelum ini ada lompatan cahaya milik Boboiboy sopan. Ada juga gerakan supra milik Boboiboy Supra. Kini kita ada gerakan cahaya sopan yang bergerak dalam kelajuan ringan sehingga meninggalkan efek imej bayangan di belakangnya. Nombor 5. Serangan terhebat Boboiboy sopan adalah sejenis tembakan padu daripada kerisnya yang telah bertukar menjadi sebilah keris cahaya yang besar. Tembakan berunsur cahaya memang selalu dibuat oleh Boboiboy sebelum ini dan selalunya amat dahsyat dengan kerosakan maksima seperti yang kita lihat dengan tembakan gerhana solar, tembakan super supra dan juga tembakan sori berduri. Akan tetapi, tembakan Boboiboy sopan ini lain sedikit kerana ianya lebih berfokus kepada sasaran tanpa mengakibatkan letupan dan kerosakan besar di sekeliling. Pun begitu, mangsa yang terkena pancaran ini langsung terhapus lenyap tanpa meninggalkan secepis sisa zarah pun. Bayangkan jika ia mengenai makhluk hidup dan bukan robot, pasti ngeri akibatnya. Rasanya Boboiboy pasti tak sanggup membunuh orang dengan sedemikian rupa. Nombor 6. Akan tetapi, keistimewaan terbesar Boboiboy sopan sebenarnya adalah kebolehannya untuk mengalahkan jiwa pihak lawan tanpa perlu berlawan. Boboiboy sopan boleh memanipulasi emosi seseorang untuk berasa tenang. Menggunakan angin sepoi sopan yang dikipasnya menggunakan kipas sopan, hasil transformasi kerisnya. Dan dalam episod 4 Baraju ini, ada satu lagi unsur yang boleh efek emosi seseorang, iaitu buah beri biru beracun yang membuat orang yang memakannya riang tertawa. Tapi yang itu fatal dan membawa kepada kematian jika tidak dirawat. Nombor 7. Sebagai transformasi yang bertemakan pendekar tradisional Nusantara, Boboiboy sopan dilihat berpantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang menariknya, Feng pun sama dilihat ikut berpantun. Pengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Nampaknya memang Feng bersungguh-sungguh belajar tradisi masyarakat bumi biarpun dia seorang alien. Feng fasih dalam pelbagai bahasa bumi, malah budaya dan pantun Melayu pun dia mahir. Nombor 8. Rupa keris dan mod kipas Boboiboy sopan versi animasi lain daripada versi komik. Dalam komik, ia lebih bersifat mechanical. Manakala dalam versi 3D, ianya lebih bersifat tenaga aura. Manakala untuk transformasi kepada keris cahaya besar, lebih kurang sama sahaja untuk kedua-dua versi. Nombor 9. Transformasi tahap ketiga untuk Boboiboy Nova dan Blizzard dihentikan oleh Feng sebelum ianya terjadi sepenuhnya. Dalam komik, Feng menghentikan pertarungan Boboiboy menggunakan sotong kurita bayang.
dan kemudian memarahi Bobo Boy. Dalam versi animasi, kedua-dua Bobo Boy dipegang oleh Rokta dan atuknya, kemudian dimarahi dan ditampar oleh tangan bayang Fang. Nombor 10. Karipak Berry yang dibuat oleh Kuali dan Toktaroka sangat sedap dan digemari semua orang. Nampaknya dalam dunia Bobo Boy ini, karipak merupakan kuih universal seantara galaksi yang digemari semua pihak termasuk alien dan robot. Lihat sahaja Mechabot sebelum ini yang sangat tergila-gilakan karipak. Nombor 11. Idea transformasi Bobo Boy sopan datang daripada Kuali yang telah membuat lakaran nota dalam buku resepinya. Betapa hebatnya Kuali sebagai tukang masak yang mampu menterjemahkan kebolehannya mencipta resepi untuk digunakan dalam pertarungan di alam nyata. Mungkinkah ada idea-idea fusion lain dalam buku resepi Kuali ini? Nombor 12. Tenaga solar dan tenaga angin sebagaimana yang kita tahu adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui ataupun dengan kata lain renewable energy yang mesra alam. Dengan itu, Bobo Boy yang sudah kehabisan tenaga akibat pertarungan sebelum ini pun masih mampu bertukar kerana transformasi ini menggunakan energi secara efisien. Nombor 13. Ini sangat berlainan daripada fusion Bobo Boy sebelum ini yang terlalu boros tenaga. Lihat sahaja Bobo Boy gentar yang tak dapat berfungsi selagi dia tidak recharge tenaga. Dan lihat sahaja Bobo Boy Supra yang menyebabkan penggunanya lemah longlai, malah pingsan selepas beraksi. Inilah keistimewaan Bobo Boy sopan yang tidak perlu menghadapi kesemua masalah tersebut. Nombor 14. Dalam versi komik, Bobo Boy dan rakan-rakan memakai pakaian lain sewaktu keberadaan mereka di planet Baraju. Fang memakai baju perisai batu pemberian Puak Batu. Bobo Boy Blaze, Gopal dan Yaya pula memakai pakaian iklim panas pemberian Puak Bara. Manakala Bobo Boy Ice, Ying dan Kuali memakai pakaian sejuk yang tebal pemberian Puak Salju. Akan tetapi, versi animasi hanya menggunakan model 3D asal mereka tanpa perubahan. Nombor 15. Dalam versi komik juga, Gardu dan Yanari masing-masing memiliki haiwan peliharaan bertemakan ais dan api, iaitu seekor harimau alien bernama Tiger dan juga seekor burung bernama Toby. Pasti lebih menarik jika kita dapat lihat kedua-dua makhluk ini beraksi di kaca TV dalam versi animasi 3D.